Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Bertemu lagi kita pada tahun 2025 untuk sesi kuliah Duha Muslimat yang dianjurkan oleh Pusat Islam. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Pusat Islam kerana memberikan peluang kepada saya untuk berkongsi sedikit sebanyak berkaitan dengan tajuk yang saya akan cuba kongsikan bersama dengan para pendengar muslimin dan juga muslimat pada pagi ini. Jadinya selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah SWT kerana sekali lagi telah pun memberi peluang kepada kita untuk sekali lagi dipanjangkan umur bertemu dengan Ramadan pada kali ini, dan kita dapat berpuasa sehingga ke hari ialah kepada puasa yang separuh daripada bulan Ramadan, ya. Pada hari ini hari yang ke-19 ataupun 20 macam tu Ramadan. Jadi hari ini saya nak berkongsi bersama dengan para pendengar, para penonton berkaitan dengan satu tajuk, iaitu kelebihan istighfar dan juga zikir dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, sebagai orang Islam, ya, masyarakat Islam. Pastinya kita tak terlepas sehari-hari kita sikit ataupun banyak kita akan berzikir kepada Allah dengan zikir-zikiran tertentu, sama ada secara lisan ataupun secara dalam hati, ya, ataupun dipanggil sebagai zikir lisan ataupun zikir qalbi. Mungkin para muslimat muslimin semua ada zikir-zikir khusus yang diamalkan dalam seharian kehidupan kita, dalam kehidupan muslimin muslimat sekalian. Mungkin zikir la ilaha illallah, mungkin zikir astaghfirullah, mungkin zikir apa sajalah zikir yang diamalkan. Jadi semua zikir-zikir mempunyai kelebihan, malahan disebut dalam beberapa kitab kelebihan seperti kitab Fadail A'mal, kitab-kitab seperti Muntakhab Al-Hadis, kitab-kitab hadis 40, dan banyak lagi kitab-kitab lain yang membincangkan tentang kelebihan-kelebihan zikir. Jadinya zikir ini adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau menurut dalam ilmu tasawuf menjelaskan zikir ini adalah satu prinsip yang mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan ada golongan-golongan tertentu yang berada dalam golongan orang yang sentiasa berzikir ini, sehingga dipanggil sebagai golongan al-muridun, iaitu golongan yang sentiasa berzikir kepada Allah SWT. Dan dalam tasawuf juga menyebut bahawa zikir itu adalah cara untuk kita membersihkan hati, membersihkan jiwa, membersihkan diri kita daripada kekotoran-kekotoran dosa yang kita lakukan. Jadi muslimin dan juga muslimat sekalian, kalau mengikut kepada apa yang ingin saya kupaskan hari ini telah berkaitan dengan kelebihan istighfar. Jadi salah satu daripada zikir untuk kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara prinsip-prinsip dalam tasawuf yang mengajar kepada kita tentang bagaimana kita nak membersihkan diri, mendekatkan diri ataupun muraqabah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, salah satunya adalah kita perlu bertaubat. Dan salah satu cara untuk kita melazimi taubat adalah dengan beristighfar. Jadi muslimin dan juga muslimat sekalian, maksud istighfar itu sendiri adalah bertaubat. Istighfar bermaksud bertaubat, menyesali dengan sebenar-benar taubat akan dosa-dosa yang pernah dilakukan, dan kita tinggalkan perkara-perkara maksiat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berazam pula untuk tidak melakukannya semula,
dan kita tinggalkan apa sahaja yang bertentangan dengan perintah Allah SWT. Kalau dengan manusia, kita mengembalikan apa yang diambil daripada manusia itu kepada manusia itu sendiri. Itu adalah maksud kepada taubat, dan istighfar itu sendiri adalah taubat. Jadi muslimin dan juga muslimat sekalian, istighfar ini mempunyai pelbagai kelebihan. Malahan dalam Al-Quran banyak menyebut tentang istighfar. Salah satunya dalam surah Al-Muzammil ayat 20. Di sini saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Mohonlah ampun kepada Allah. Mohonlah ampun kepada Allah kerana Allah itu adalah Allah SWT, Tuhan yang Maha Penyayang. Begitu juga dalam surah Hud ayat 3, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Dan Allah menyeru hamba-Nya supaya beristighfar kepada Allah SWT. Dan kita juga boleh tengok dalam pelbagai lagi surah menyebut tentang istighfar. Allah memuji orang yang sentiasa beristighfar. Muslimin muslimat boleh merujuk kepada surah Ali Imran, ya, wal mustaghfirina bil ashar, serta memohon ampun pada akhir malam. Itu Allah sentiasa puji pada orang yang beristighfar. Dan kadang-kadang kalau kita tengok dalam Al-Quran ni, kalimah istighfar ni diikuti dengan kalimah maghfirah, ataupun kalimah yang memberi keampunan, yang mengampunkan dosa bagi orang yang sentiasa yang ataupun bagi sesiapa yang meminta keampunan. Kita boleh tengok dalam surah An-Nisa ayat 110, wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahim. Ghafurur rahima. Jadi ini menunjukkan bahawa kalimah istighfar kemudian ada kalimah pengampunan. Jadi orang yang beristighfar pastinya akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah antara ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kelebihan, kebaikan istighfar dalam Al-Quran. Kita akan dapat keampunan, kita akan dapat menyucikan jiwa kita. Dan antara kepentingan istighfar ini adalah kita boleh tengok tadi ayat-ayat yang telah pun saya sebutkan tadi, itu menjelaskan bahawa bukti jelas tentang kepentingan istighfar. Sebab istighfar ni menyelamatkan kita daripada azab Allah SWT. Kerana bila kita sentiasa beristighfar, dia akan menyebabkan dosa itu akan diampunkan. Dan kita kena faham bahawa manusia, seorang hamba ni takkan terlepas daripada melakukan kesilapan dan juga dosa. Jadi sebab itulah kita sentiasa dianjurkan dalam Al-Quran, dan Allah SWT menganjurkan kita untuk sentiasa beristighfar akan dosa, kesilapan, kesalahan kita yang tak sengaja ataupun sengaja. Jadi muslimin dan juga muslimat sekalian, apa kaitan taubat dengan istighfar? Jadi ini pun samalah, kelebihan istighfar itu ada kaitannya dengan taubat. Jadi taubat dan istighfar ini sangatlah bergandingan. Bagaimana yang saya sebutkan tadi dalam ayat Al-Quran ada menjelaskan tentang kalimah istighfar akan diikuti dengan kalimah maghfirah. Okay, dalam Al-Quran yang lain, dalam ayat-ayat lain ada ayat yang merangkaikan kalimah istighfar ini dengan kalimah taubah. Bagaimana yang boleh saya bacakan di sini satu ayat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Tidakkah mereka bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya, padahal Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu adalah salah satu daripada ayat Al-Quran yang ada kaitan dengan taubat. Kemudian ayat lain yang merangkaikan kalimah istighfar dengan taubat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah. Kan begitulah
kaitan rangkaian antara kalimah istighfar dengan taubat, yang mana kelebihan kita beristighfar ini adalah menggambarkan kita bertaubat kepada Allah akan dosa-dosa, kesalahan, kesilapan yang kita lakukan, dan dalam masa yang sama ia mencabut kekotoran dosa dan maksiat daripada jiwa kita, daripada dalam diri kita. Dan itu merupakan prinsip dalam ajaran agama, ajaran tasawuf yang menjelaskan kalau kita nak melapangkan hati, nak menyediakan hati kita supaya diterima oleh Allah SWT, maka kita kena buang dan cabut dahulu kotoran-kotoran, kan, daki-daki, karat-karat yang diakibatkan oleh dosa, kesilapan dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Jadi saudara muslimin dan juga muslimat, kita dianjurkan untuk sentiasa memperbanyakkan istighfar. Jadi apa yang Rasulullah SAW anjurkan kepada kita untuk kita sentiasa beristighfar kepada Allah SWT, yang bermakna dalam satu hadis yang menyebut tentang anjuran memperbanyakkan istighfar ini, sabda Rasulullah SAW. Saya bacakan hadisnya di sini. Inilah astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm aksaru min sab'ina marrah. Apa maksud daripada sabda Rasulullah tadi? Demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih daripada 70 kali sehari. Jadi itu Rasulullah. Jadinya kita memang dianjurkan untuk beristighfar sehari-harian berdasarkan kepada sunnah Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah sendiri pun banyak beristighfar, jadi kita pun sama, umat Islam, hamba Allah, kena sentiasa memperbanyakkan istighfar. Jadi dengan istighfar ni juga ada istighfar yang pelbagai. Ada yang dikatakan sebagai sayyidul istighfar ataupun kepala ataupun istighfar lain seperti kepala istighfar dan sebagainya. Jadinya dalam kita beristighfar ni pun ada juga disunatkan, ya, antaranya kita disunatkan menambahkan dengan beberapa kalimah lah sebagaimana untuk iringan kepada istighfar kita itu. Jadi antaranya kalau saya boleh sebutkan di sini, iaitu taubatan min man la yamliku li nafsihi naf'an wala darran wala mautan wala hayatan wala nusyura. Iaitu apa maksud daripada tambahan tadi, kita pun juga boleh baca dalam bahasa Melayu lah, ya, iaitu aku bertaubat sebagaimana taubat mereka yang tidak memiliki manfaat dan mudarat, hidup dan mati serta kebangkitan selepas kematian untuk dirinya sendiri. Selain daripada tambahan itu, kita boleh juga menambah dengan perkataan yang lain, antaranya Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maksudnya adalah aku beristighfar kepada Allah yang Maha Agung, yang dari Tuhan selainnya, Dialah yang hidup, yang kekal selama-lamanya, dan aku bertaubat kepadanya. Ini antara apa yang kita boleh disunatkanlah untuk menambah atau sebagai kepala kepada istighfar kita. Jadinya para muslimin dan juga muslimat sekalian, penghulu kepada istighfar itu ada. Apa yang dikatakan sebagai sayyidul istighfar, sebaik-baik istighfar ialah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Dan saya bacakan pula apa maksud daripada sayyidul istighfar itu tadi. Kalau kita hayati maksudnya, ya Allah, Engkau adalah Tuhan, tidak ada Tuhan yang hak kecuali Engkau. Engkau yang menciptakanku sedang aku adalah hamba-Mu, dan aku melaksanakan janji dan ikrar kepadamu daripada kejahatan yang pernah aku lakukan dengan semampuku. Aku berlindung kepadamu daripada segala kejahatan yang telah aku lakukan. Aku mengakui akan nikmat-Mu ke atasku, dan aku mengakui dosa-dosa padamu, dan maka ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau.
itu adalah maksud kepada Sayyidul Istighfar, yang mana sebaik-baik istighfar, penghulu istighfar. Dan kita hayatilah berkaitan dengan istighfar, Sayyidul Istighfar ini ibarat janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat kita ini adalah seorang yang sentiasa melakukan dosa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya kita sangatlah pentingnya kita sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita tak tahu mana dosa-dosa kita. Kita tak tahu kita dah buat dosa atau tidak, kan? Sebab itulah Rasulullah SAW ada berdoa, kan? Nabi sendiri pun berdoa. Yang mana Nabi berdoa, saya bacakan doa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW ni, ya. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzubika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Yang mana doa daripada Nabi SAW itu tadi memohon kepada Allah kebaikan yang Allah tahu. Aku berlindung kepadamu daripada kejahatan yang engkau ketahui. Aku mohon keampunan terhadap apa-apa yang engkau ketahui. Sesungguhnya engkau lah Tuhan yang maha mengetahui tentang perkara-perkara yang gaib. Maka ini adalah anjuran doa supaya kita sentiasa beristighfar, sebab kita tak tahu mana dosa-dosa kita. Ada kita dah buat dosa ataupun belum, ataupun dosa yang sebelum ini, dosa yang akan datang, dosa yang terlepas. Jadi kita sentiasalah kena berdoa dengan doa yang dianjurkan oleh Rasulullah tadi, dan juga sentiasa beristighfar kepadanya. Jadi para muslimat dan juga muslimin, atau jika ada muslimin, saudara-saudari sekalian, apa natijah, apa kesan, apa impak daripada istighfar, ya? Natijah istighfar. Jadi banyaklah kalau kita sentiasa beristighfar, selain dosa kita diampunkan, Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan untuk hamba-hambanya yang sentiasa beristighfar, iaitu orang itu, individu itu akan rasa dirinya dilindungi. Kita akan rasa kita sentiasa berada di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni perasaan-perasaan ni akan memberi kebaikan kepada kita, akan beri kesan kepada kita. Antaranya kalau kita sentiasa rasa kita sentiasa dilindungi di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan rasa yang ketenangan dalam hati. Kita akan rasa Allah bagi kelapangan kepada dada kita. Kita akan rasa kalau kita tengah bersedih, Allah akan menghilangkan kesedihan kita. Kalau kita berada dalam kesusahan, Allah akan menghilangkan kesusahan kita. Malahan dengan beristighfar, jiwa kita akan rasa bahawa Allah akan memberikan kegembiraan kepada kita dengan rahmat dan redha daripada Allah SWT. Pendek kata, kalau kita beristighfar, maka hati kita akan rasa hidup kita ni kita dapat lalui dengan optimis. Kita boleh dapat rasa kita bebas daripada perasaan putus asa. Contoh, kalau susah kita beristighfar, Allah bagikan kesenangan. Kalau kita sedih, kita beristighfar, Allah bagikan kegembiraan. Jadi itulah sifat ataupun perasaan-perasaan yang Allah akan anugerahkan kepada kita. Kita akan optimis dan kita rasa bebas daripada perasaan-perasaan yang tak sepatutnya, perasaan yang negatif, perasaan putus asa, perasaan yang menjadikan kita untuk cari jalan penyelesaian yang bercanggah dengan Islam ataupun syarak. Jadi dalam natijah ataupun kesan istighfar ini, Rasulullah SAW bersabda, yang mana sabdanya saya bacakan, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah li fil yawmi mi'ata marratin. Jadi Rasulullah SAW sendiri menyebut bahawa baginda hatinya disibukkan. Hatinya disibukkan dengan apa? Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah 100 kali sehari. Jadi begitulah kan apa yang dianjurkan, apa yang dilakukan oleh Nabi kita Rasulullah SAW. Dan ini adalah hadis riwayat daripada Imam Muslim. Selain itu juga Rasulullah ada bersabda yang menjelaskan tentang kelebihan orang menzalimi istighfar. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, man lazimal istighfar ja'alallah lahu min kulli dhikin makhraja
wa min kulli hammin farja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan bagi siapa-siapa yang melazimi istighfar, Allah akan bagi jalan keluar pada kesempitan dalam hidupnya. Allah akan bagi jalan keluar dalam kesempitan rezekinya. Allah akan bagikan, anugerahkan rezeki kepada orang yang sentiasa melazimi istighfar ni daripada jalan-jalan yang tak disangka. Itulah apa yang Rasulullah SAW sabda tentang kelebihan impak dan letih. Okay, jadi Rasulullah SAW ada menjelaskan kepada kita itulah antara kelebihan-kelebihan beristighfar ini yang boleh membersihkan dan menghilangkan kekotoran daripada hati kita, umpama sabun ataupun air yang boleh membersihkan kekotoran pada badan dan juga pada pakaian kita. Begitulah istighfar ini boleh menjadi pembersih kepada hati. Zikir ini boleh membersih, jadi pembersih kepada hati daripada kekotoran dosa. Dan juga zikir dari istighfar ini boleh menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Rasulullah SAW ada menyebut dalam sebuah hadis yang menyebut tentang kelebihan dalam kita beristighfar dan juga berzikir. Antaranya Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi khairin a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqi sahab wal warq wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqakum wa yadribu a'naqakum qalu bala qala zikrullah. Apa yang boleh saya sebutkan mafhum daripada hadis Rasulullah SAW ini? Rasulullah menghabarkan kepada kita tentang apa yang lebih baik daripada menafkahkan harta, emas dan sebagainya, ataupun pada waktu-waktu tertentu apa yang lebih baik daripada berjihad di tengah-tengah medan jihad. Rasulullah menjawab adalah berzikir kepada Allah SWT. Tapi dalam konteks hadis ini perlu digunakan dengan lebih lanjut lagi lah, berkaitan dengan kelebihan zikir berbanding dengan perkara-perkara yang lain seperti infak dan berjihad tersebut. Jadi saya pun telah jelaskan kepada kita semua tadi berkaitan dengan kesan dan kelebihan daripada istighfar ini ialah punca kepada kebersihan hati kita. Hati kita akan sentiasa terpaut dengan Allah SWT. Lidah kita akan sentiasa mengingati Allah SWT. Jadi bila hati kita dah sentiasa terpaut, hati kita dah bersih, maka anggota kita, tangan kita, badan kita, kaki kita ataupun anggota zahir kita ini akan mengikut apa yang ada dalam hati kita. Jadi bila hati kita dah bersih, maka insya-Allah tingkah laku kita pun samalah, terpaut dengan apa yang hati kita arahkan. Yang begitulah kelebihan istighfar. Lidah kita akan selamat daripada perkara yang tak baik. Kita akan jadi pemaaf dan berakhlak yang baik. Jadi saya nak pada akhirnya saya nak kongsikan tips untuk kita sentiasa beristighfar ataupun berzikir kepada Allah. Contoh kata, kalau kita target ataupun matlamat kita satu hari kita nak beristighfar 1000 kali misalnya, lah tips ni. Mungkin ada orang berbeza tips, ada orang berbeza cara. Okay, saya boleh kongsikan, kita bolehlah kalau 1200 setiap kali solat fardu. Maka kalau kita beristighfar 200 subuh, 200 zuhur, 200 asar, 200 maghrib, 200 isyak, maka dah 1000 kali kita beristighfar. Jadi sampailah matlamat kita untuk dapat 1000 kali beristighfar, insya-Allah. Tapi apa-apa pun kita boleh melakukan dengan cara kita tersendirilah untuk kita memperbanyakkan istighfar. Di zaman-zaman sekarang ni kita dah banyak teknologi canggih yang boleh sentiasa kita melazimi istighfar, sama ada dengan
lidah ataupun dengan hati ataupun dengan perbuatan, insyaAllah. Jadi itu setakat itu sajalah daripada saya untuk perkongsian berkaitan dengan kelebihan istighfar dan juga zikir ini dalam kehidupan sehari kita sebagai orang Islam. Dan apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan dan kekurangan itu adalah daripada diri saya sendiri. Jadi saya akhiri dengan kalimah yang baik dan mendoakan kebaikan dan kebaikan sentiasa berterusan kepada kita semua muslimin dan juga muslimat untuk hari-hari yang kita lalui. Dan itu saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.